Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran prabayar dari Unify Mobile ya, di mana baru-baru ini mereka telah memperbaharui pas internet prabayar mereka ya, di mana data 1TB ditawarkan dengan harga RM35 setiap bulan. Biar betul, jika berdasarkan apa yang tunjuk dekat gambar kan, 1TB data tu adalah no hidden cache ya. Tak ada speed cap ke apa ya. Harga RM35 saja. Sebelum saya bermula, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tahu ya. Ini merupakan tawaran wow pada mereka yang baru saja dilancarkan ya. Terdapat 3 tawaran wow padu yang ditawarkan oleh Unify G. Pertama sekali kita akan nampak pas mingguan mereka iaitu wow padu 10, di mana data yang ditawarkan adalah 20GB untuk kegunaan 4G dan 5G dengan harga RM10 setiap minggu. Untuk wow padu 25 dari Unify G pula, ia adalah pas bulanan di mana data yang ditawarkan adalah 100GB, di mana harga dia adalah RM25 setiap bulan. Data yang ditawarkan dekat sini diagihkan ya, di mana 100GB tu ada 70GB tu adalah khas untuk kegunaan 5G, dan 30GB yang lain pula merupakan data khas kegunaan 4G dan 5G. Kita akan nampak pelan yang paling menarik dari Unify G, di mana tawaran tersebut adalah wow padu 35, di mana ia menawarkan 1000GB data ya, dengan harga RM35 setiap bulan. Data 1000GB ni diagihkan dengan 800GB untuk kegunaan 5G dan 200GB untuk kegunaan 4G dan 5G. Untuk wow padu 10 ni, hotspot tu adalah akan guna 20GB tersebut. Sama juga dengan wow padu 25, hotspot akan guna 100GB tersebut ya. Untuk wow padu 35 ni, dia ada kuota hotspot khusus, di mana wow padu 35 mempunyai hotspot khusus sebanyak 10GB untuk kegunaan 4G dan 5G. Dan mereka kini menawarkan satu special offer lah di sini, di mana jika anda melanggan sekarang lah, anda juga akan dapat hotspot tambahan sebanyak 50GB untuk kegunaan 5G saja ya. Untuk kelajuan internet ni, 5G tu adalah uncapped speed, manakala untuk rangkaian 4G pula, dia punya speed cap adalah 5Mbps ya. 5Mbps tu cukup lah untuk kegunaan telefon bimbit. Tapi jika anda nak kelajuan yang pantas, mungkin kenalah invest dekat telefon bimbit 5G. Telefon bimbit 5G pun sekarang agak murah sahaja ya, taklah mahal sangat. So jika anda nak gunakan pas wow padu ni, terutamanya wow padu 25 dan 35, digalakkan untuk invest untuk telefon bimbit yang sokong 5G lah. Sangat murah saja. Telefon bimbit sekarang yang ada tu 600 rasanya sudah ada dah telefon bimbit 5G. Ketiga-tiga pelan menawarkan panggilan tanpa hub. Anda boleh nampak dekat sini ya. Untuk kelajuan 5G tu dia adalah uncapped maximum speed lah. Untuk kelajuan 4G tu speed cap 5Mbps, agak perlahan ya. So jika nak menggunakan pas wow padu ni, memang kena ada telefon bimbit 5G lah, supaya anda dapat gunakan 100GB untuk wow padu 25 dan 1000GB bagi wow padu 35 ya. Jika anda habis gunakan 100GB, 1000GB ataupun 20GB tu, maka internet anda akan dihentikan serta-merta. Hard stop.
Jika anda dah habis guna data 5G tapi data 4G dan 5G masih ada, maka internet boleh terus jalan lah. Tetapi kalau anda dah habis gunakan data 4G tetapi data 5G masih ada lah kan, maka penggunaan internet di rangkaian 4G akan stop begitu saja. Tapi rangkaian 5G, bila anda dah masuk rangkaian 5G tu, boleh guna internet lagi sebab data tu masih ada. Panggilan tanpa had WOW Padu 10 dan WOW Padu 25 ni, hotspot tu dikongsi bersama data. Manakala untuk WOW Padu 35 ni, hotspot tu dia ada hotspot khusus 10GB lah. Seperti yang anda nampak tadi, Unify Mobile telah memperbaharui tawaran prabayar mereka di mana 3 pelan baharu telah diperkenalkan di bawah PAS WOW Padu dengan nama Unify G ya. Dan sebenarnya PAS WOW Padu ni menawarkan data sehingga 1GB. Sebelum ini, Unify Mobile telah jadi sangat kedekut sangatlah dengan PAS data mereka, di mana PAS WOW 35 ni menawarkan FUP sebanyak 100GB saja, di mana agihan data adalah seperti berikut: 50GB untuk 4G dan 5G dan 50GB untuk 5G. Walaupun data tu unlimited, tetapi kelajuan internet tu dia akan diperlahankan lah kepada 512kbps sekiranya anda cecah. Oleh itu, dia adalah satu pembaharuan yang bagus ya sebenarnya. Anda dapat 10 kali ganda lebih banyak data dengan harga yang sama. Tetapi tak ada 512kbps lah. Internet akan terus berhenti begitu saja selepas anda cecah kuota. PAS WOW Padu 35 yang berharga RM35 setiap bulan menawarkan data sebanyak 1TB ataupun 1000GB, di mana pecahan data adalah seperti berikut: 800GB untuk kegunaan 5G dan 200GB untuk kegunaan 4G dan 5G. Data 5G akan digunakan terlebih dahulu sebelum data 4G dan 5G. Bagi pelan ini, hotspot yang ditawarkan adalah 10GB untuk kegunaan 4G dan 5G dan tambahan 50GB untuk kegunaan 5G. Hotspot 50GB 5G adalah promosi terhad. Bagi PAS WOW Padu 25 pula, yang berharga RM25 setiap bulan, ia menawarkan data sebanyak 100GB, di mana pecahan data adalah seperti berikut: 30GB untuk kegunaan 4G dan 5G dan 70GB untuk kegunaan 5G. Semua data yang diberikan untuk PAS WOW Padu 25 dari Unify G boleh digunakan untuk hotspot. Data tu kongsilah. Terdapat juga PAS mingguan, iaitu PAS WOW Padu 10, di mana ia berharga RM10 untuk 1 minggu lah, 7 hari. PAS ini menawarkan data sebanyak 20GB untuk kegunaan 4G dan 5G, di mana semua data boleh digunakan untuk hotspot. Data yang ditawarkan boleh dibawa ke bulan hadapan, iaitu data carry forward. Ini merupakan salah satu fungsi dari Unify Mobile ataupun Unify G. Tetapi data yang di carry forward tu hanyalah untuk bulan hadapan saja. Data bagi bulan lepas kan boleh dibawa ke bulan hadapan untuk digunakan di bulan hadapan lah. Tapi sekiranya data tu tak habis, data tersebut masih akan belah. Dengan 1000GB tu sebenarnya tak payah risau sangat tentang carry forward ni sebenarnya. Data yang ada tu banyak. Ketiga-tiga PAS mempunyai speed cap apabila anda gunakan untuk rangkaian 4G lah, di mana speed cap yang ditawarkan adalah 5 Mbps. Seperti yang anda nampak tadi lah, tiada speed cap khusus untuk rangkaian 5G bagi ketiga-tiga PAS ya. Kelajuan yang ditawarkan adalah uncapped speed, unlimited speed. Untuk mendapatkan kelajuan yang lebih pantas apabila digunakan untuk rangkaian 4G, jika anda nak lah, bolehlah beli PAS speed booster untuk menambah kelajuan dari 5 Mbps ke 10 Mbps. 2 kali ganda lah dengan tambahan RM5. PAS speed booster ni adalah sah sehingga tamat tempoh PAS ya. Secara standard, panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan disertakan.
Seperti yang anda nampak tadilah, sekiranya anda cecah kuota yang disertakan, pengguna internet memang akan dihentikan serta-merta lah. Bagi pengguna biasa, bukan masalah yang sangat besar pun. Terutamanya bagi pengguna yang melanggan PAS RM35 setiap bulan. Untuk pengetahuan lah, pengguna Maxis dan juga pengguna Celcom Digi, untuk secara purata lah mereka guna 40GB untuk 1 bulan saja ya. So, data 1000GB tu sebenarnya sangat-sangat besar. 5 kali lebih besar bagi PAS 4G dan 5G. Manakala untuk PAS 5G, dia adalah 20 kali ganda lebih besar ya. Jika anda pengguna berat pun sebenarnya tak payah risau. Terutamanya jika rumah anda ada Wi-Fi. Sebab pecahan data tu lah agak sangat digalakkan untuk menggunakan telefon bimbit yang sokong 5G. Untuk menggunakan kuota 5G saja yang sangat besar ya, iaitu sehingga 800GB. Dan rangkaian 5G tu dia tidak tertaluk dengan speed cap 5 Mbps lah jika anda berada di kawasan yang ada 5G. Sebab rangkaian 5G tu tak ada speed cap, tapi rangkaian 4G tu ada speed cap 5 Mbps dekat situ. Untuk pengetahuan, anda hanya boleh membeli satu PAS WOW ataupun WOW Padu. PAS WOW tu adalah PAS yang lama. WOW Padu tu adalah PAS yang baru lah, pada bila-bila masa saja. Sekiranya data tersebut habislah, boleh terus beli PAS yang baru. Sekiranya tamat tempoh tu belum sampai, boleh terus beli dia. Tapi jika tamat tempoh dah sampai tu, tunggu di auto renew lah. Ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini yang saya kongsikan lah, boleh kongsikan kepada rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan buat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk berkala lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.